日本の石油の会社の船がHormuz lah itu maksud dia. Hormuz 海峡を通って愛知県に着いた. Okay, mari kita tengok. So dia kata kapal syarikat minyak petrol Jepun telah sampai Tsuita di Aichiken, negeri sebelah tempat saya duduk dulu. So dia telah melalui Torimas. Saya dah ajar hari itu Torimas. Kalau ada jalan itu Torimas. Berjaya melalui Selat Hormuz dan telah sampai ke Aichiken. アメリカなどとイランは戦いを止めるために話し合いを続けています. Dia kata Amerika dan sebagainya dengan Iran. Kenapa dia pakai NATO? Pakai je lah Israel. So kenapa tak sebut Israel? Tatakai o tomeru tameni demi menghentikan tatakai, perlawanan, pergaduhan, perperangan. Hanashiai tsuzukete imasu. Masih lagi bersambung. Hanashiau, masih lagi saling berbincang. Shikashi, Iran no chikaku no Hormuz kaikyou o fune ga toru koto wa mada muzukashii desu. Dia kata akan tetapi masih lagi susah. Mada kita dah belajar hari tu kan. Masih lagi ataupun belum. Masih lagi susah untuk melalui Selat Hormuz yang berada berdekatan dengan Iran. Masih lagi susah untuk lalu dengan menggunakan kapal. Nippon no sekiyo no kaisha wa ookina fune tanka de genyo o hakobimasu. Tanka wa Persia Wan ni te Nippon ni modorenaku natte imashita. Ni Wang by the way, if I'm not mistaken. Bay Oh yeah. Betul. Bay, Gulf, Inlet, Wang. Nippon no sekiyo no kaisha wa company petroleum Jepun ookina fune. Kapal yang besar. Tanka de genyo hakobimasu. Mengangkut. So hakobimasu mengangkut. Mengangkut crude oil. Sekiyu is petroleum. Genyo is minyak mentah. So U dekat belakang ni is minyak. So genyo is minyak mentah So dia kata mengangkut minyak mentah dengan menggunakan tanker. Tanka wa Persia Wan ni te Nippon ni modorenaku natte imashita. So dia kata tanka ni dia kata berada di Persia Wan, di Teluk Persia, tak tahu. Oh, nama dia Teluk Parsi. Okay. Dia berada di Teluk Parsi. Nippon ni modorenaku natte imashita. So pada waktu itu dia masih lagi belum boleh balik ke Nippon. Okay, lepas tu dia kata Nippon no seifu nado ga Iran to hanashiatte 4月に海峡を通ることができました. So dia kata kerajaan Jepun dan sebagainya telah mengadakan sesi berbincang dengan Iran pada bulan 4. Mereka berjaya melalui Selat Hormuz. So kaikyo is selat そして25日、愛知県にある港に着きました。So dia kata kemudian pada 25 hari bulan telah tiba ke perlabuhan yang berada di Aichiken. So minato ni bukan minato cerita Naruto tu Kankeisha wa Nippon jin 3人が乗っていて健康に問題はないと言っています. So dia kata Kankeisha ni maksudnya personnel dalam bahasa Inggeris. Personnel. Apa personnel bahasa Melayu? So dia kata orang-orang yang berkait dengan kapal tu, I guess staff lah kot orang yang bekerja lah kot menaiki kapal itu ada 3 orang Jepun. Kenko ni mondai wa nai to itteimasu. Tak ada masalah dengan kesihatan. Kaisha ni yoru to tanka wa genyu 200 man barel o hakobimashita. So dia kata according to the company, tanker tu tadi mengangkut mengangkut lebih kurang 2 juta barrel of crude oil. Tapi saya rasa Iran mungkin dah tak bagi dia masuk balik lah. Dia mungkin bagi balik je tapi mungkin tak boleh datang balik ke Selat Hormuz sebab Jepun tak nak give up dia punya embassy US kan. Okay, so nafsa nado no sekiyu seihi ni suru yote desu. So dia orang ada plan. Yote is plan. Kita dah belajar hari tu. Plan untuk menjadikan nafsa tu. Nafsa tu adalah satu chemical yang dapat daripada genyu, daripada minyak mentah. Kita ada belajar hari tu. So nafsa dan sebagainya nak tukar kepada sekiyu seihi. Maksudnya barangan-barangan petroleum. Dia ada plan untuk buat kepada barangan-barangan petroleum. Contohnya skincare, Vaseline kan, apa semua tu kan adalah petroleum based. Medicine pun ada juga petroleum based medicine. Tu yang betul.